Okey. Kalau bersih diberi ruang untuk reset semula gerakan ini, apa perbezaan yang kalian akan buat berbanding dahulu? Susah juga soalan ni. Kalau bersih nak reset, dia beginilah, mungkin gerakan rakyat ni, sebab bersih ni daripada satu watchdog kan, satu gerakan yang mengawasi pencalonan pilihan raya, kemudian bertukar menjadi satu gerakan rakyat, people movement. Apabila kita berjaya mengumpulkan ratusan ribu orang ke jalan kan, kemudian seperti gerakan-gerakan rakyat yang lain, dia akan ada naik turun lah kan? Dia ada peaknya, kemudian dia akan turun lah apabila mungkin dah tercapai satu tuntutan ataupun satu objektif gerakan tu kan. Kalau bersih diberi peluang untuk reset, mungkin dalam tempoh 2 tahun selepas perubahan kerajaan, mungkin sepatutnya bersih ketika itu memainkan peranan yang lebih kritikal ataupun lebih sebenarnya, disebabkan selepas peralihan kerajaan pada 2018, banyak aktivis yang diserap masuk dalam kerajaan kan, untuk membantu proses reformasi kan, untuk menasihati kerajaan ataupun untuk membantu para menteri-menteri lah dalam melakukan reformasi institusi ataupun reformasi pilihan raya. Dan bahkan memang ada ahli bersih pun, anggota bersih yang telah menjadi ahli SPR sendiri kan. Jadi banyak yang masuk dalam kerajaan. Disebabkan itu ada satu lompong atau lompang dari segi gerakan rakyat itu sendirilah. Dan kalau saya mungkin dalam tempoh ketika 2 tahun itulah, walaupun tempoh itu disebut honeymoon kepada kerajaan, tetapi ia tidak sepatutnya menjadi honeymoon kepada gerakan sivil seperti bersih, untuk terus memainkan peranan yang lebih kritikal dan juga membina lebih banyak aktivis-aktivis baharu untuk mendepani atau untuk membawa isu-isu pilihan raya, isu-isu reformasi institusi dengan lebih berkesan ataupun dengan lebih popular lah, dengan cara-cara yang terbaru lah. Saya rasa mungkin 2 tahun kelompangan itulah yang sentiasa menjadi di pemikiran saya lah kan, kalau kita nak reflect apa yang bersih boleh buat dengan lebih baik.